Perjalanan panjang 1400 tahun merentas perbezaan masa antara Rasulullah SAW dengan kita pada tahun 2025 ini adalah signifikan jika dibandingkan jarak masa antara baginda dengan Rasul sebelumnya, Nabi Isa AS. Ia hanya sekitar 600 tahun. Seolah-olah sudah perlu ada 3 zaman Rasul antara kita dengan baginda SAW. Jarak masa yang besar ini menguji untuk kita benar-benar bertanya, adakah Islam kita pada hari ini adalah Islam Rasulullah SAW? Jawapannya ada di dalam bagaimana Islam dipelihara oleh disiplin ilmunya, terutamanya di dalam bidang hadis. Cabaran yang lain juga adalah soal mengekalkan hubungan, relevannya baginda dengan kita dalam keadaan kita tidak pernah bertemu dengan baginda. Dan ini sudah pun menjadi perkara yang difikirkan oleh generasi awal Islam, para sahabat, apabila anak-anak mereka merupakan generasi yang tidak berpeluang bertemu, belajar sendiri daripada Rasulullah dan sesuatu perlu dilakukan. Kita boleh tanya pada hari ini bagaimana kita boleh begitu mengetahui serba-serbi tentang seseorang yang kita kagumi, selebriti, pemain bola, artis. Malah kita membayangkan seolah-olah kita ni adalah peminat tegar beliau, walaupun orang yang kita kagumi itu langsung tidak tahu apa-apa mengenai kita. Bagaimana semua itu boleh terjadi? Pertamanya, ada sesuatu antara kita dan idola kita itu yang kita hargai bersama. Dan keduanya, kita follow, ambil tahu serba-serbi, baca tentang orang yang kita kagumi itu. Ia adalah proses biasa manusia. Dan ini menjadi sebab mengapa generasi awal Islam mengajar kepada anak-anak mereka maklumat tentang baginda. Jika di awal dahulu disebut sebagai Al-Maghazi, kemudian kita mengenalinya sebagai sirah. Seperti kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kami mengajar anak-anak kami Al-Maghazi, iaitu sirah tentang Nabi SAW, seperti kami mengajar mereka surah daripada Al-Quran. Cumanya, kita perlu menajamkan pembacaan kita tentang sirah baginda, meneroka lebih mendalam, lebih luas, lebih jauh, kerana ada banyak kisah baginda yang kita tidak pernah mendengarnya, tidak tahu mengenainya. Satu ialah kerana ilmu Islam itu sendiri luas. Kedua, para asatizah, penulis, penceramah juga secara umumnya berkecenderungan merujuk dan memetik kisah-kisah yang sama, riwayat-riwayat yang sama, sehingga dalam keadaan tidak sedar memupuk dalam pemikiran masyarakat bahawa riwayat-riwayat berulang dan terbatas itu mencerminkan keseluruhan ajaran Islam, hingga kita mengabaikan sisi-sisi yang kita tidak biasa mendengar mengenainya, tapi penting. Lihat sahaja maklumat kita tentang bayi yang lahir dengan fitrah. Riwayat yang sama dirujuk dan diulang, sedangkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, ada berbelas riwayat lain yang bercakap tentang fitrah daripada sudut yang pelbagai. Jika kita meninjau keseluruhan riwayat tersebut, pemahaman kita sangat berbeza dengan apa yang secara umumnya kita fahami dan takrifkan tentang fitrah. Saya bergurau dengan kawan-kawan mengatakan bahawa kalau tak kena gaya, silap-silap quote-unquote ustaz berkenaan, kita cop dia sebagai liberal, terpengaruh dengan barat, merepek, tak kena dengan standard kita. Sedangkan rupa-rupanya ustaz itu adalah Rasulullah SAW. Teruskan belajar, teruskan membaca. Kasih kita kepada baginda bukan kasih semata-mata, tetapi ia adalah pelengkap iman. Tidak sempurna iman seseorang selagi mana individu itu tidak mengasihi Rasulullah SAW, mengatasi kasihnya kepada bapanya, anaknya dan sekalian manusia. Dan baginda bukan memaksa kita mengasihi baginda, kerana baginda terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga tak kala Rasulullah mengenang bahawa satu hari nanti baginda juga akan pergi buat selama-lamanya ketika ziarah ke tanah perkuburan Al-Baqi', baginda meluahkan rasa hatinya bahawa alangkah baginda itu teringin bertemu dengan saudara-saudaranya. Sahabat yang mendengar keluhan baginda itu keheranan dan bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata baginda, kamu semua adalah sahabatku. Yang kumaksudkan dengan saudara-saudaraku yang aku teringin nak jumpa itu adalah orang yang beriman pada masa-masa akan datang, belum lagi ada pada hari ini. Tetapi Nabi SAW tahu mereka itu istimewa kerana mereka tak pernah berjumpa dengan baginda, tetapi mereka memilih untuk beriman dan baginda teringin untuk bertemu dengan mereka yang digelar saudara-saudaranya. Mudah-mudahan mereka yang dimaksudkan itu adalah kita pada hari ini.